Ada 10 jenis makanan yang harus kita hindari kalau kita ada penyakit 3 serangkai. Sama ada diabetes, blood pressure atau kolesterol atau 3-3 sekali, termasuklah obesity terutama sekali. You kena make sure tak boleh ambil dessert lagi dah. Tahu dessert tak? Makanan yang manis-manis, kuih-muih selepas daripada kita makan tu. Itu ramai bermasalah besar. Termasuklah donat, croissant atau kuih-kuih bakery, kek semua tu out. Cookies sama out. Okey, lepas tu ice cream out. Semua processed food yang ada tarikh luput di atas supermarket tu kalau boleh tolong kontrol. Dan yang penting ialah daging yang telah diproses seperti nugget, seperti sausage, burger, salami, meatball, macam-macam lagi. Lepas tu ada tak yang ambil artificial sweetener termasuk dalam energy drink ataupun dalam soda-soda carbonated drink ni. Lepas tu trans fat, minyak-minyak daripada bijirin ataupun high fructose corn syrup, gula-gula.